Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sempena persaraan penolakanan hal ehwal murid Puan Siti Raihan binti Abdul Awal, kemudian mengucapkan selamat bersara. Terima kasih Kak Her sepanjang 5 tahun kita bersama dengan warga Semantap, bersama dengan guru-guru, bersama dengan AKP, bersama dengan Amirah Solihah Semantap dalam usaha melestarikan kecemerlangan Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin Aisyah Puteri. Jasa sumbangan PKM Kak Her terlalu banyak untuk Semantap, dan segalanya akan kami kenang sampai bila-bila. Jangan lupa kami di Semantap, kalau rindukan Mudi PKP dan semua, marilah bersama-sama kita ukhuwah sentiasa terjalin. Semoga persahabatan antara kita berkekalan selama-lamanya. Selamat bersara, semoga berbahagia bersama keluarga tersayang. Kenang kami warga Semantap dalam doamu. PKM Kak Her. Terima kasih atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim video majlis hari ini kerana memberi kesempatan kepada PKP untuk menyampaikan ucapan hari ini. Okey, yang berusaha Tuan Mudir, Barisan Penolong Kanan, guru-guru kanan, rakan-rakan guru serta anak-anak sekalian, bersyukur kita kerana dengan izin Allah kita dapat mengadakan majlis jasa mudi kenang khusus untuk Puan Siti Raihan, Penolong Kanan hal ehwal murid. Baik, kita semua kenali PKM kita telah berkhidmat di sekolah ini semenjak tahun 2020 dalam 5 tahun. Saya bersama dengan PKM, beliau bukan sahaja melaksanakan amanah sebagai PKM, tetapi seorang yang bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya demi kemenjadian murid dalam aspek disiplin, sikap, kerana kita tahu disiplin yang bagus adalah tunggak utama untuk pencapaian akademik yang cemerlang. Jadi PKM merupakan seorang yang tegas dalam membuat keputusan dan juga mempunyai pertimbangan yang tinggilah, terutama kepada murid-murid dalam menentukan satu keputusan. Itu sangat menjadi disukai oleh pelajar-pelajar. Jadi Kak Her, sepanjang kita bersama-sama, saya merupakan orang yang paling rapatlah dengan PKM.
ya, dalam sudut pentadbiran, ya. Jadi mohon maaf jika ada kesilapan dan kelemahan yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam bual bicara kita yang saya rasa selalu bergurau, tetapi kita saling kenal mengenali. Gurauan itu adalah untuk mengeratkan lagi hubungan, ya. Tahniah diucapkan atas kecemerlangan pentadbiran PKM sepanjang PKM mentadbir sekolah ini, dan disenangi oleh semua rakan-rakan guru dan juga pelajar. Jadi akhirnya hubungan kita berterusan. Mohon ampun dan maaf jika ada kesilapan dan kelemahan, dan kita jumpa lagi. Selamat berbahagia PKM di fasa kehidupan persaraan. Semoga dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan bersama keluarga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat bersara buat Kak Hair. Semoga berbahagia di samping keluarga tersayang dan diberi kesihatan yang baik sepanjang bersara nanti. Selamat bersara Kak Hair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Han sayang di atas segala sumbangan baktimu. Hanya Allah yang layak mengganjarinya. Jazakillahu khairal jaza. Kak Ana mendoakan Kak Han sihat, tenang dan berbahagia bersama keluarga tersayang selepas bersara. Semoga kita kekal ukhuwah lillah hingga ke jannah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, buat Kak Hair, saya ingin mengucapkan selamat bersara, selamat maju jaya dan semoga sentiasa berbahagia di samping keluarga tercinta dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri rembulan seindah kejora, cahaya suria di awan larat. Kami ucapkan selamat bersara, semoga bahagia dunia akhirat. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kebersamaan, yang pahit itu perpisahan, yang tinggal itu kenangan. Selamat bersara PKM, semoga panjang umur, sihat selalu serta berbahagia menjalani kehidupan sebagai YB. Okay, kami mengucapkan selamat bersara kepada PKM Puan Siti Raihan. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk puteri-puteri semantap, ini adalah ucapan terakhir daripada Ustazah sebelum meninggalkan bumi semantap. Teruskan perjuangan, jangan kenal putus asa. Ya, anak-anak, puteri-puteri semua berada di sini untuk berjuang, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka teruskan perjuangan itu sehingga kita mencapai apa yang kita hajati. Dan akhirnya Ustazah ucapkan lal wida' yanha mahabbatuna wal zaman yamsahu asaru ayyamina.
Jangan lupa kami juga. Tahu jangan kau Terengah kau. Mula. ada